Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang dihormati ahli jawatankuasa surau An-Nur, session 20 Shah Alam, seterusnya para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayahnya dapat kita bertemu kembali dalam pengajian tafsir Al-Quran juzuk yang ke-18 ya, Suratul Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 106, ayat 106. Terlebih dahulu saya bacakan firman Allah Ta'ala pada ayat 106 ini, 106 ayat dalam Suratul Mu'minun. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم.
Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada ayat 106 ini dalam suratul Mu'minun, Allah berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, nasib celaka telah mengalahkan kami menjadi kaum yang sesat. Ya. Kemudian ayat 107 pula, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka Jahanam, seandainya kami kembali juga mengerjakan dosa, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Jadi pada ayat 106 hingga 107 ini, apabila orang-orang kufur engkar derhaka itu dikemukakan pertanyaan kepada mereka tentang tanda-tanda ataupun ayat ataupun keterangan Allah yang mereka dustakan, ya, yang mereka dustakan, yang mereka engkari tentang ayat-ayat Allah, maka mereka itu menjawab, sebenarnya sudah pun ada bukti keterangan yang diberikan kepada kami, tetapi kami tidak dapat mematuhinya disebabkan kami telah dikalahkan dan dikuasai oleh kemahuan hawa nafsu kami, sehingga kami telah terjerumus ke dalam lembah dosa dan derhaka serta maksiat. Dengan sebab itulah maka kami telah tersesat jalan, tidak dapat mengikuti jalan yang terpandu dan benar, maka jadilah kami orang yang zalim. Ini dijawab oleh golongan kufar ataupun orang yang derhaka, ya, semasa mereka berada dalam neraka Jahanam. Tuan-tuan sekalian, dia bandingan ayat ini ataupun muqaranah, berbandingan ayat ini samalah seperti ayat dalam, ya, ayat 11 suratul Mu'min, ya, yang kita baca ini suratul Mu'minun, ya, yang berbunyi fa'atarafna bizunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami mengakui dosa-dosa kami, maka masih adakah lagi jalan keluar? Mereka terus juga mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikanlah kami ke dunia. Kalau kami nanti masih juga kembali melakukan dosa dan kejahatan seperti yang sudah-sudah, ya, sememangnya kami berlaku zalim dan sememangnya kami menzalimi diri kami sendiri, maka patutlah kami dihukum. Terus Allah berfirman pada ayat 108 pula, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Maka Allah jawab macam mana? Ya, apa ni dialog mereka itu, Allah jawab, ya, persoalan yang menimpa ke atas mereka, lalu Allah jawab, kata Allah Subhanahu Wa Taala, nyahlah kamu jauh-jauh di sana, jangan lagi kamu bercakap dengan aku. Allah Ta'ala kata begitu, ya. Jadi yakni Allah menjawab, nyahlah dari sini, ya, jauh-jauh, dan tinggallah dalam neraka dengan keadaan terhina. Diamlah kamu, jangan bercakap-cakap lagi kepada aku untuk meminta-minta dikembalikan ke dunia, kerana tak ada lagi harapan kamu kembali ke dunia. Hanya yang ku ajak bercakap tak lain tak bukan ialah mereka yang telah menjadi halus ruh dan jiwanya, disebabkan mereka sentiasa takut menderhakai Tuhannya, malah memandang rendah kepada dunia serta kemahuan hawa nafsunya, semata-mata mengharapkan ganjaran pahala yang besar, mengharapkan nikmat yang kekal abadi untuk selama-lamanya dari Tuhan mereka. Ini yang dijawab oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang
ya, penuh penyesalan, sesal yang tidak ada berkesudahan, ya. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini kita dah masuk pada ayat 109. Sesungguhnya ada sebahagian dari hamba-hambaku yang berdoa, wahai Tuhan kami telah beriman, oleh itu ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau sebaik-baik Tuhan yang mengasihani. Ini sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala berdoa, bermunajat, merayu, meratap, merintih, memohon. Maka di sini Allah menceritakan pula tentang adanya golongan orang-orang yang beriman dari hamba Allah yang mempercayai adanya Allah dan mempercayai adanya hari akhirat, hari kemudian, hari kiamat. Mereka ini semasa di dunia telah berdoa, wahai Tuhan kami telah pun beriman dengan kamu dan telah beriman dengan Rasul kamu, serta beriman pula dengan pengajaran-pengajaran yang dibawa olehnya daripada kamu. Maka hapuskanlah kesalahan kami, ampunilah dosa-dosa kami, serta tenteramkanlah kegelisahan hati kami. Janganlah kami dihinakan pada hari kiamat nanti, dan jangan Engkau mengazab kami dengan siksaan kamu, kerana sesungguhnya Engkau Tuhan yang mengasihi kepada orang yang ditimpa malapetaka. Ya. Seterusnya Allah berfirman pada ayat 110, fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Tetapi kamu, Allah berpatah balik kepada dialog ataupun hujah yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada golongan yang kufur, engkar dahaka balik semula. Tetapi kamu telah memperlakukan mereka itu sebagai ejek-ejekan. Mereka itu kembali kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh di kalangan orang yang beriman, ya. Tetapi kamu telah memperlakukan mereka itu sebagai ejek-ejekan, ya, sebagai ejek-ejekan, mempersenda-sendakan, sehingga kamu menjadi lupa. Dengan sebab mengejek-ngejek, dengan sebab mempersenda-sendakan, sehingga kamu menjadi lupa kepada pengajaran aku, dan kamu mentertawa-tertawakan mereka. Ini Allah Ta'ala balas balik, ya. Jadi golongan hamba-hamba Allah yang disebutkan tadi telah diperlakukan oleh orang-orang yang kufur, engkar derhaka, dengan cara mengejek-ngejek mereka itu, ya, kepada orang yang beriman tadi, sehingga orang yang kufur itu lupa serta cuai, lalai, lara daripada mengingati Allah. Mereka tidak cukup dengan mengejek-ngejek, malahan mentertawa-tawakan pula. Hal ini disebabkan mereka itu tidak takut kepada siksaan Allah sebenarnya. Mereka tak takut. Mereka tak ada keyakinan, kepercayaan tentang azab, tidak percaya kepada tentang hari akhirat. Ya, hidup kat dunia ni semata-mata hidup kat dunia saja. Makan, minum, tidur, baring, aman, damai. Ya, begitu ajalah, ya. Itu pun menumpang rahmat orang yang beriman aja. Tiba-tiba besok kalau dah terpisah daripada orang yang beriman, ya, Allah Ta'ala kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pada hari ini berpisahlah wahai orang-orang yang derhaka. Pada masa itu barulah terbelalak biji mata, terkejut beruk, ya. Kesimpulannya, Allah SWT mencela, mengutuk, melaknat untuk menambahkan keburukan kamu wahai orang yang derhaka. Maka kamu melakukan pula ejek-ejekan kepada orang mukmin yang melakukan kebaikan dan mendampingkan diri taqarrub, mendampingkan diri mereka itu orang yang beriman kepada Tuhan mereka. Adalah diceritakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah pada masa itu, kerana mereka telah mengejek-ngejek sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain
yang berkeadaan fakir miskin, ya. Contohnya seperti Bilal bin Rabah, contohnya seperti Ammar bin Yasir, ya. Begitu juga Suhaib. Jadi pengarang kitab ini mendatangkan bandingan lagi, ya, serta muqaranah. Perbandingan ayat ini samalah dengan ayat 29 dan ayat 30 suratul Mutaffifin yang berbunyi, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya para pesalah, sesungguhnya orang yang berdosa itu telah pun mentertawa-tawakan orang-orang yang beriman, dan apabila mereka melintas di depannya, mereka mengenyit-ngenyitkan mata sesama mereka. Mereka memandang rendah lah, ya, memandang hina, memandang rendah, ya, orang yang beriman. Lalu Allah berfirman, inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun, ya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 111 ini, sesungguhnya pada hari ini, pada hari kiamat ini, aku, yakni Allah, memberi pembalasan yang begitu baik kepada mereka disebabkan kesabaran mereka itu orang yang beriman. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menang, ya, dianggap sebagai menang, ya. Maka di sini Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang diperlakukan oleh orang kufur engkar dahaka dengan mengejek-ngejek mereka itu akan diberi pembalasan oleh Allah SWT dengan mendapat nikmat, dengan mendapat kesenangan yang kekal abadi di dalam syurga untuk selama-lamanya, yang merupakan sebaik-baik balasan berkat ketabahan hati mereka orang yang beriman tadi, dan kesabaran mereka menerima ejek-ejekan daripada orang yang kafir tersebut. Lalu Allah berfirman pada ayat 112, qala kam labistum fil ardi adada sinin, dan lalu Allah berkata, ya, melalui malaikatnya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di muka bumi, ya. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di muka bumi? Lalu dijawab oleh orang yang kufur engkar dahaka di akhirat besok, qalu labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Mereka menjawab, kami telah tinggal di muka bumi selama sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang kerjanya menghitung. Tanyalah, ya, kepada mereka yang kerjanya menghitung, ya, mengira hari-hari itu. Maknanya tuan-tuan, pada ayat 112 dan 113 ini, apakah hubungan ayat 113 dan 113 dengan ayat sebelum, ya? Maknanya setelah Allah menyebutkan perangai, tabiat, sikap, pekerti orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan menyangkakan bahawa hidup ini hanyalah sekali sahaja, selama mana tinggal di dunia sahaja, dan selepas mati tak mungkin akan hidup kembali, maka disusuli di sini ayat 112 dan 113 ini dengan menyebutkan, iaitu sesudah orang-orang kafir itu masing-masing dimasukkan ke dalam neraka dengan penuh keyakinan bahawa mereka akan kekal dipenjarakan di dalam neraka Jahanam itu, maka dikemukakan pertanyaan melalui para malaikat ataupun daripada malaikat yang ditugaskan sebagai penjaga neraka, ya. Termasuklah malaikat Zabaniyah, ya, ditanyakan kepada mereka dengan katanya, berapa tahunkah lamanya kamu telah tinggal di muka bumi dalam keadaan hidup?
dan berapa lama pula mendiami kubur di alam barzah, ya, alam barzah. Lalu mereka menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum, kami telah tinggal di muka bumi selama sehari atau setengah hari. Dia boleh jawab macam itu. Dengan sebab ditimpa pembakaran api neraka yang amat dahsyat itu, sehingga mereka nyanyuk, lupa tentang kediaman mereka di dunia berapa lama, ya. Mereka rasa macam di samping tu kononnya nak memujuk lah, ya. Kami tak perasan hidup berapa lama kat muka bumi. Habis-habis hidup, ya, selama sehari atau setengah hari saja. Padahal hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ya. Jadi penduduk neraka itu sebenarnya telah lupa berapa lama mereka telah tinggal di dunia. Sampai begitu sekali, ya. Boleh terlupa hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh keselesaan, aman damai, seronok, gembira dengan harta dan kemewahan serta kesenangan. Lupa, lalai, lara, ya. Dia tak ingat. Oleh kerana terlampau sangat. Kenapa terlupa, ya? Kerana mereka terlampau sangat terseksa tinggal di dalam neraka jahanam tu. Boleh nyanyuk, boleh lupa, ya. Itu sebab dalam satu riwayat hadis menyebutkan kalau dicelup orang yang bernikmat-nikmat di muka bumi ni sampai lupa nak, ya, beribadat kepada Allah Ta'ala, ya, jadi kufur derhaka, ya, jadi engkar derhaka, dicelup dalam neraka jahanam sekejap saja, celup saja, kemudian keluarkan balik. Tanya, pernah senang tak hidup kat muka bumi dulu? Dia kata tak ada senang. Mana ada senang? Dia lupa kenikmatan yang ada, nikmati yang dinikmati di dunia ni, dia boleh lupa dengan sebab ditimpa azab neraka jahanam tu. Orang yang biasa susah di muka bumi, tetapi dia tetap taat kepada Allah Ta'ala, dia tetap mendampingi diri pada Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh, ya, bersedekah khairat, buat kebajikan, amal soleh, ditakdirkan dia, ya, masuk dalam syurga, ya. Masuk dalam syurga, kemudian sekejap je masuk syurga, keluarkan balik. Tanya, ada pernah senang tak di muka bumi? Dia kata, ya, dia menikmati, ya, kesusahan yang ada di muka bumi ni. Ada pernah susah tak semasa di muka bumi dulu? Pernah susah tak? Maka dia jawab, tak ada susah. Mana ada susah? Senang aja. Dia boleh nyanyuk, kesusahan yang dihadapi di dunia ni. Maknanya susah hidup di dunia ni tak ada nilai di akhirat besok. Apabila dimasuk ke dalam syurga, dikeluarkan balik, tanya, apa kesusahan yang kamu dapati di dunia? Dia kata tak ada susah. Mana ada susah? Ya, itu ni apa gambaran tentang dunia dan akhirat ini, ya. Jadi penduduk neraka itu telah lupa nyanyuk berapa lama mereka telah tinggal di dunia, ya. Oleh kerana terlampau sangat terseksa tinggal di dalam neraka, sehingga terasa pendek benar masanya mereka tinggal di dunia tu, terasa pendek sangat. Dan dengan menyangkakan tinggal di bumi hanya selama sehari atau tinggal di bumi setengah hari saja, yang mencapai umur lebih dari 100 tahun. Oleh kerana ragu-ragu, lalu mereka pun menyuruh, ya, tanyakanlah pula kepada malaikat. Kau tak percaya, tanyalah malaikat. Malaikat malaikat yang tugasnya mengira amalan tiap-tiap seseorang. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya. Kiraman katibin kan dia mengetahui apa yang kamu lakukan semasa di dunia. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada orang yang kerja menghitung tiap-tiap hari, ya, amalan kamu, pekerjaan kamu. Kerana kami tidak menyedari berapa lama kami telah tinggal di dunia dan tidak dapat hendak menghitungnya. Demikianlah tuan-tuan sekalian, ya, halnya fikiran orang yang sedang menerima siksaan itu.
telah terganggu, tidak dapat mengingati dan tidak dapat mengira lagi ya pada waktu itu. Dan tentunya para malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia semasa ya, sama ada amalan baik ataupun buruk, sebenarnya mereka sahajalah yang dapat memberikan penjelasan, penerangan yang seterang-terangnya. Malaikat bagi tahu ya, dia bagi tahulah. Dia kata takkanlah satu hari setengah hari aja. Dia kata hidup lama, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, takkanlah satu hari setengah hari aja. Itu dia jawab macam tu. Malaikat ni tadi ya, pasal dia yang menghitung ya amalan kita, dia mengira. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin mengetahui apa yang kamu lakukan. Raqib dan atid ya, dia akan mencatat. Kiraman ambil daripada perkataan karamah. Karamah tu orang yang mulia ya. Ada pendapat mengatakan dia jadi leader, jadi ketua kepada katibin. Katibin ambil daripada katabah. Katabah menulis. Kau ni asyik nak menulis saja, nanti dulu, relax dulu katanya. Orang tu baru lepas buat dosa, tunggulah dia sampai bertobat dalam tempoh 5 jam ke 6 jam ke. Ditegur dia malaikat kiraman ya, yang tukang tulis tu pun ya. Ditegur dia kiraman, janganlah tulis cepat nanti dulu, relax dulu. Nanti kan dia dah bertobat kan tak payahlah tulis. Macam tu. Rupanya tak ada bertobat. Tak bertobat juga. Habislah, cantik lah. Sebab itu tak boleh lambat-lambat bertobat ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke arah keampunan Tuhan kamu ya, serta bersegeralah kepada syurga yang memenuhi 7 petang langit dan bumi ya. Qala in labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Dia berkata tak lain kamu hanya tinggal sebentar sahaja kalaulah kamu mengetahui. Ya. Jadi huraian ayat 114 ni dalam suratul Mukminun ini ya, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat-ayat yang terdahulu ya, fima sabaq yang telah terdahulu, bahawa para malaikat yang menjadi penjaga mereka telah bertanya kepada penduduk-penduduk neraka itu dengan kata mereka itu para malaikat ya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di muka bumi? Mereka menjawab, kami telah tinggal di bumi selama sehari atau setengah hari sahaja. Maka tanyakanlah kepada orang yang pandai menghitung, mengira ya. Lalu para malaikat penjaga neraka itu menjawab, tak lain kamu tinggal di muka bumi itu hanya dalam tempoh yang sebentar saja. Bagi malaikat dia rasa sekejap, itu tempoh masa di sisi Allah Ta'ala sekejap sebenarnya ya. Ataupun di sisi tempoh malaikat ya, malaikat tu rasa sekejap ya. Kalaulah kamu berpengetahuan, berilmu, kalaulah kamu ya, mempunyai orang yang berilmu pengetahuan, walau sedikit, tentulah kamu beramal dengannya dan tidak menjadi engkar derhaka yang menyebabkan kamu patut dihukum dalam neraka selama-lamanya. Dia suruh kita merenungi ya. Kalau kamu kata sekejap, takkanlah sekejap itu tak boleh nak isi dengan amal ibadat. Tak boleh ke diisi dengan amal ibadat yang bersungguh-sungguh ya. Padahal ini menempah neraka ni, duduk dalam neraka ni untuk selama-lamanya. Nauzubillah min zalik ya. Ni apa Allah ditempelak oleh malaikat ya. Kalaulah kamu berpengetahuan, kalau dah tahu hidup kat dunia ya, sehari ataupun setengah hari, walau sedikit hidup kat dunia, tentulah kamu beramal dengannya, dengan beramal semasa di dunia, tidak menjadi engkar derhaka yang menyebabkan kamu patut dihukum berada dalam neraka Jahanam untuk selama-lamanya. Begitu pula tidak akan dikatakan kepada kamu ya, tidak dikatakan kepada kamu
ya, oleh Allah. Dan tentu Allah Ta'ala tak berkata kepada kamu, nyahlah kamu jauh-jauh di sana, masuk dalam neraka jahanam, jangan kamu lagi bercakap dengan aku. Tak payah cakap dengan aku. Dalam hubungan ini ada satu hadis yang marfu', ya, ada diriwayatkan, kira-kira maksudnya seperti yang akan diterangkan, bahawasanya Allah Ta'ala apabila telah memasukkan penduduk syurga ke dalam syurga dan memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik, maka Allah telah bertitah, telah berfirman, hai penduduk syurga, berapa lamakah kamu telah tinggal di muka bumi? Maka mereka menjawab, kami telah tinggal sehari atau setengah hari sahaja. Kata Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya telah kamu tunaikan dengan sebaik-baiknya dalam tempoh sehari atau setengah hari itu untuk mendapat kasihan belas aku ataupun rahmat aku, mendapat keredaan aku dan mendapat syurga aku. Maka tinggallah di dalam syurga kekal untuk selama-lamanya. Itu ahli syurga. Ini hadis marfu', ya. Hadis yang, ya, yang diiktiraf juga sebagai hadis yang, ya, yang mutawatir, ya. Kemudian dikatakan pula kepada penduduk neraka, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di muka bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari, ya, setengah hari sahaja. Maka dikatakannya kepada mereka pula, sesungguhnya alangkah buruknya apa yang telah kamu tunaikan dalam sehari atau setengah hari untuk mendapat neraka aku dan kemurkaan aku, maka tinggallah kamu di dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik, ya. Kemudian Allah menambah pula celaan ataupun laknat ataupun kutukannya kepada orang-orang yang kufur, engkar dahaka itu, disebabkan mereka terus menerus cuai dan lalai, tidak mengindahkan perkara yang menunjukkan mereka tentang hakikat adanya hari kebangkitan dan hari kiamat itu, dengan firman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka bahawa kami menciptakan kamu secara main-mainan, sia-sia sahaja, dan bahawasanya kami tidak, ya, dan bahawasanya kamu tidak dikembalikan kepada kami? Yakni, adakah kamu menyangka, wahai orang-orang yang celaka, bahawa kami telah menjadikan kamu hanya untuk menjadi permainan dan sia-sia saja? Bukan, sebaliknya kami telah jadikan kamu untuk membimbing, ya. Kami telah menjadikan kamu untuk membimbing. Sebaliknya kami telah jadikan kamu untuk membimbing kamu dan mengajar kamu supaya kamu dapat meningkatkan ke taraf yang lebih tinggi dari kedudukan kamu yang ada sekarang, dan bukan seperti yang kamu sangkakan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami untuk diperkira akan amalan-amalan kamu dan diberi pembalasan. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, di sini ayat, ya, ayat ini telah mengisyaratkan tentang adanya hikmah atau rahsia mengapa mereka dibebani dengan hukum syarak, dan supaya mereka beramal dengan hukum-hukum syarak tersebut, dan mereka dibangkitkan pula pada hari akhirat untuk diberi pembalasan atas amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Begitu pula dari yang mereka usahakan selama hidup di dunia. Maknanya Allah tidak mengabaikan ganjaran pahala orang yang berbuat baik semasa di dunia. Kemudian Allah membersihkan dirinya sendiri daripada anggapan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain daripada Allah,
yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, dengan firman Allah SWT pula pada ayat fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah yang menjadikan, maha tinggi Allah yang menjadi raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang mempunyai singgasana yang mulia. Jadi pada ayat 116 ini dalam suatu Mukminun, Allah SWT sebagai raja yang sebenarnya, maka dia itu adalah maha suci. Tidak ada sesiapa yang boleh disembah kecuali dia, iaitu Tuhan yang mempunyai arash, yang mempunyai singgasana yang mulia. Sesungguhnya arash itu adalah suatu tempat yang mulia sebagai pusat untuk mentadbir urusan seluruh makhluk yang berada di alam yang tinggi di atas maupun yang rendah di bawah. Dan tidak pula sunyi perbuatan Allah itu daripada mengandungi hukum dan tujuan yang baik bagi makhluknya. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, kita telah sampai pada ayat 116, ya. Maka kita tangguhkan dahulu sehingga kita bertemu pada ayat 117 nanti, ya, pada pelajaran yang akan datang. Mohon ampun dan maaf jika terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. وادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا ذا خاصة عن بلدان المسلمين عما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة سائر بلاد المسلمين عما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على صلى